Pada Hajah Redha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi wa bi ni'matihi tatimmu salihan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya Rabb. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung sesi tadabbur dengan soalan, dan insya-Allah malam ini saya cuba bawa untuk dua halaman sekali, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dan pelajaran daripada apa yang akan kita telusuri pada malam ini, insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan baca umul kitab dan kemudian kita memulakan bacaan daripada halaman 123 dan kemudian kita memahaminya sedikit, dan kemudiannya kita pergi kepada tadabbur dengan soalan, dan kemudian insya-Allah kita akan sambung pula untuk halaman yang berikutnya, halaman 124. Jadi kita berada pada juzuk yang ketujuh, surah Al-Ma'idah. Ayo sama-sama. Dan sebelum itu, suka untuk saya ingatkan, kita juga jemput rakan-rakan kita yang lain yang mungkin terlupa. Kita pun tertangguh pada minggu lepas, saya masih lagi di hospital. Jadi minggu ni pun uh, saya baru jumpa doktor saya siang tadi. Malam ni pun perut tak berapa nak sihat sebenarnya, tapi tak boleh tangguh lama-lama. Kita tetap kena bergerak supaya kita tidak menangguhkan perkara-perkara yang baik, insya-Allah. Kenapa saya punya ni dia tiba-tiba hang? Baik, kejap Boleh dengar ke suara saya? Aku tiba-tiba hang ni. Boleh Sekejap. Laptop saya dah hang sekejap. Baik, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة
فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم. Untuk halaman ini, iaitu halaman 123. Baik, halaman 123 ini secara ringkasnya, ya. Secara ringkasnya dahulu kita dapat memahami daripada halaman ini, iaitu perbincangan yang terkait daripada ayat 90 hingga ayat 95. Ini masih lagi meneruskan tentang pengurusan harta dan makanan dalam Islam. Di antaranya Allah mengharamkan khamar, judi, haiwan yang dipotong atau kurban atas nama berhala dan mengundi nasib kerana semua itu adalah kotor dan juga perbuatan syaitan. Tak boleh. Dengan khamar dan judi pula, maka syaitan mendapat peluang untuk menciptakan permusuhan pasal dalam mabuk, dalam judi. Ini dua perkara yang boleh menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghambat manusia daripada berzikir kepada Allah dan menunaikan solat. Pasal dia melalaikan. Satu orang bila sudah terlibat dengan judi, dengan khamar, dia dah mula nak bergaduh. Dia dah mula lalai, leka. Maka umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, ini wajib meninggalkan hal-hal yang disebutkan itu. Kerana taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Allah itu tak ada dakwa-dakwi dah. Mutlak. Maka masuk Islam, beriman yang benar dan banyak beramal soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelum-sebelum itu. Kemudian halaman ini juga Allah Subhanahu wa taala menguji kaum mukmin dengan membuat pelbagai aturan terkait harta dan juga makanan supaya apa? Allah buat ujian-ujian itu. Ada duit, ada harta yang senang depan mata boleh dapat. Tapi jalannya haram.
Maka tujuannya adalah untuk Allah tahu siapakah yang benar-benar takut kepada Allah dan siapakah yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah larangan berburu ketika mana sedang berihram haji ataupun umrah. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, maka haruslah dia dihukum sesuai dengan jenis binatang yang dibunuh atau kafarahnya adalah memberi makan kepada kaum miskin ataupun dia berpuasa. Baik, itu secara ringkasnya. Kalau kita perhatikan pada halaman 123 ini. Baik, mari kita perhatikan. Ayat yang ke-90 Allah panggil orang yang beriman. Ya ayyuhallazina aman. Wahai orang yang beriman. Bahawa sesungguhnya arak, judi dan pemujaan berhala serta mengundi nasib dengan batang-batang anak panah. Ini tradisi jahiliyah, kan? Mereka mengundi nasib. Adalah semuanya kotor keji daripada perbuatan syaitan. Sebab itu fajtanibuh, kamu sebagai orang yang beriman kena jauhi daripada semua ni. Maka natijahnya apa? La'allakum tuflihun, pasti kamu akan jadi orang yang berjaya. Maka orang yang berjaya tidak boleh sama sekali terlibat dalam hal-hal arak, judi, berhala, mengundi nasib. Ini bukan kerja orang beriman. Innama yuridu syaitan. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud, tujuannya apa? Semua itu dia buat, antara lainnya tujuannya adalah untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Dengan sebab arak dan juga judi. Maka syaitan, dia tidak akan berdiam diri selama mana umat ini masih dalam keadaan yang rileks, aman, tenang, damai, bersaudara. Tak. Dia akan pastikan umat ini bermusuh antara satu sama lain. Bila bermusuh dan kemudiannya tujuannya adalah memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Main judi. Dan lagi dapat. Nak dapat lagi. Dia ketagih, ketagih, ketagih. Dia hilang banyak dah. Tapi dia ketagih nak dapat juga. Akhirnya dia melalaikan solat. Judi. Khamar. Khamar itu lagi memabukkan. Memabukkan itu lagilah. Tak ingat. Tak ingat apa-apa dah. Oleh sebab itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu ataupun kamu masih lagi mahu berdegil? Kemudian Allah kata wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wahzaru. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Awas jangan sampai menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Tapi kalau kamu nak buat juga, mahu berpaling juga, tak nak menurut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan peringatan demi peringatan demi peringatan telah pun diberikan. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan para rasul itu. Rasul hanya menyampaikan perintah-perintah itu dengan jelas, nyata. Itu tugas para rasul. Tidak ada kaitan untuk memberikan hidayah, petunjuk. Satu orang kena buat begini, begini. Itu bukan kerja para rasul. Maka kita juga hari ini para da'i. Bukan kerja kita. Bila kita dah menyampaikan, kita dah berdakwah. Bukan kerja kita nak make sure, oh orang ni kena buat begini dan begini dan begini. Kerana masing-masing nanti akan dipertanggungjawabkan dan akan dipersoalkan di akhirat. Itu semua di antara kita ni akan menghadapi perkara yang sama, iaitu akan dipersoalkan. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Tidak ada dosa pula bagi orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh pada apa yang telah mereka makan dahulu. Dulu-dulu itu cerita lama. Apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh, betapa Allah dia Maha Pengampun. Kamu punya dosa yang lepas, kalau kamu dah bertaubat, kamu buat yang terbaik, maka don't worry. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat kebajikan,
kerana Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Sebab itu kita mungkin ada tersilap dahulu. Summat taqaw wa amanu summat taqaw wa ahsanu. Inilah yang kita nak kena pegang. Kemudian setelah kita beriman, kemudian kita beriman. Kemudian kita memperbaiki amal kita. Bertakwa dalam segala urusan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka, Allah kasih kepada orang yang sentiasa mahu memperbaiki amalnya. Kita ada banyak buat silap, tapi ingat Allah suka orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Ya ayyuhalladzina amanu layabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Wahai orang yang beriman, demi sesungguhnya Allah akan uji kamu semasa kamu berihram dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah ditangkap oleh tangan kamu. Allah akan uji. Asal masyarakat dahulu mereka bila berihram, kemudian datang binatang-binatang itu mendekati. Ha. Dia jadi mudah untuk dapat binatang-binatang buruan itu. Binatang itu pula mudah untuk terkena tikaman lembing-lembing kamu. Tujuan Allah mudahkan itu kerana apa? Kadang-kadang susah. Tapi kenapa Allah mudahkan itu? Time-time macam ni lah mudah. Kadang-kadang kita buat bisnes. Time-time solat lah. Masa tu lah masuk klien kita. Time-time nak baca Quran lah. Masa tu lah masuk orang-orang yang nak bagi projek misalnya. Waktu tu lah dia nak datang. Ha. Hmm? Maka Allah kata, tujuan Allah bagi semua itu. Tujuan Allah buat semua itu. Tujuannya apa? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Supaya Allah tahu siapakah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah semasa ia tidak melihatnya ataupun semasa ia tidak dilihat orang. Jadi Allah nak uji manusia ni. Jadi manusia ni diuji dengan pelbagai. Salah satunya adalah melalui makanan. Supaya Allah tahu dia ni betul ke tak betul mencintai Allah, takut kepada Allah. Kadang-kadang kita mudah orang tak nampak, kerja licin, kan boleh buat apa sahaja yang kita suka, sekejap. Orang mungkin tak nampak tapi sebenarnya Allah pasti nampak. Faman ya'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Oleh itu, siapa yang melampaui batas sesudah yang demikian, maka baginya azab yang tidak terperi sakitnya. Masih lagi panggilan kepada orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Halamannya 3 kali panggilan kepada orang yang beriman. Jadi semua orang-orang yang beriman di sini mari panggil kawan-kawan kita yang lain. Mana pergi malam ni? Awal-awal tahun ni jangan menghilang banyak-banyak ya. Baik. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang-binatang buruan ketika kamu sedang berihram. Ini hukum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mislu ma qatala minan na'am. Siapa di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, muta'ammidan, maka dendanya ialah menggantinya dengan binatang ternak yang sama dengan binatang buruan yang dibunuh itu. Kena ganti yang sama. Mislu ma qatala minan na'am. Yang ditetapkan hukumnya oleh 2 orang yang adil di antara kamu, yahkumu bihi zawa adilin minkum. Tak boleh senang-senang kamu buat hukum sendiri, tak kena dihukum oleh 2 orang yang adil di antara kamu. Hadiyam balighal Ka'bah, sebagai hadiah yang disampaikan ke Kaabah untuk disembelih dan dibahagi kepada fakir miskin dan tanah suci, ataupun au kaffaratun ta'amu masakin, atau kalau tak boleh ia sebagai bayaran kafarah, iaitu memberi makan kepada orang-orang miskin. Au adalu zalika siyaman liyazuqa wabala amri. Kalau pun tak mampu juga, maka puasa sebanyak bilangan cupak yang diberikan kepada orang miskin itu. Berapa cupak yang dikehendaki, maka itulah yang jumlah bilangan hari puasanya, supaya
dapat ia merasai kesan buruk daripada apa yang dilakukan. Itu tujuannya. Kenapa hukum ini sengaja diberatkan? Tujuannya adalah liyazuqa wabala amri. Supaya kamu rasa betapa buruknya apa yang kamu lakukan. Afallahu amma salaf. Allah memaafkan apa yang telah berlalu. Wa man ada fayantaqimullahu min, maka siapa yang mengulangi kesalahan itu maka Allah akan menyeksanya. Wallahu azizun zuntiqam. Ingat, Allah Maha berkuasa, boleh membalas dengan azab yang sangat pedih. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah halaman 123. Kita lihat terus 7 soalan untuk kita perhatikan bersama-sama. Yang pertamanya adalah innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah fa anis shalah fa hal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Soalan: bagaimanakah kita dapat memahami daripada perkara yang disebutkan dalam ayat ini yang menjelaskan dapat memecah belahkan masyarakat dan hilangnya aman? How? Macam mana dua benda ni menyebabkan hilangnya keamanan? Allah memaklumkan kepada hamba-Nya bahawa syaitan sebenarnya tujuan dia adalah untuk menimbulkan akibat daripada arak setelah digoda orang yang beriman untuk mengambilnya. Pasal arak ni dia menyebabkan orang lupa ingatan. Bila lupa ingatan, dia akan buat macam-macam. Lepas tu ada kisah ni, kisah lah. Yang satu orang dia diberi pilihan antara berzina, membunuh anak ataupun meminum arak. Akhirnya dia milih dengan satu perkara yang dia rasa lebih mudah, iaitu minum arak. Rupanya bila dia minum arak sampai mabuk, akhirnya dia berzina. Akhirnya daripada zina itu, maka lahirlah anak. Maka anak itu memalukan dia, maka dibunuh anak itu. Itu cerita wallahu ta'ala alam. Tapi point dia adalah ia make sense. Ia bukanlah satu perkara yang di luar nalar kita. Ia benda yang kita boleh fikir pun. Kan? Dalam keadaan mabuk dan kemudiannya berzina dan kemudiannya menutup malu dengan membunuh. Khalas. Kan? Habis semua tu. Sebab itu permusuhan daripada arak. Adapun judi pula, judi itu pasal nakkan harta dan keluarga sehingga menjadikan penjudi dalam keadaan yang sedih dan juga miskin. Dan kemudiannya dia akan mula menyebabkan permusuhan. Judi, tahulah kita bahawa tidak ada kebaikan dalam judi. Sekiranya orang yang berjudi itu tak adalah sampai nak bergaduh dan bermusuh, maka itu menunjukkan mereka pasti sudah ada sifat kebencian. Kalau orang yang buat benda-benda ni dalam hati mereka itu sudah ada kebencian antara satu sama lain. Cuma nak trigger je. Sesungguhnya akibat bagi kaum yang saling membenci adalah tidak baik. Baik, itu persoalan yang pertama. Soalan yang kedua, innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Masih lagi pada ayat yang sama. Tapi soalannya adalah, bagaimanakah terjadinya permusuhan dan kebencian di dalam kalangan orang yang mengambil arak dan judi? Macam mana orang yang mengambil arak judi ini bermusuh? Baik. Arak itu menyebabkan akal terganggu, hilangnya daya kerja, kemudian itulah yang akan menyebabkan permusuhan antara dirinya dan juga saudara-saudaranya yang beriman. Pasal arak ni dia mengganggu akal. Bila orang akal, otak dia terganggu, dia akan menyebabkan pergaduhan dan sebagainya. Lebih-lebih lagi jika hal itu diiringi dengan sebab-sebab yang merupakan kebiasaan daripada mabuk sehingga boleh terjadinya pembunuhan. Sementara judi pula, inilah salah satu caranya, iaitu mengalahkan pihak yang lain sehingga menyita harta yang banyak tanpa pulangan apapun, adalah satu sebab yang terbesar berlakunya permusuhan dan kebencian. Maka judi pula sampai orang kena seta harta. Macam-macam lah bab harta kan. Habis semua. Tinggal sehelai sepinggang. Itu mewujudkan permusuhan yang besar. Ya.
Selanjutnya, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yusuddakum an zikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Baik, soalan. Apakah tanda permainan yang haram? Syaitan dia memang menjadikan sesuatu yang memalingkan manusia daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, apa tanda permainan itu haram? Maka setiap permainan yang sedikit dapat membawa kepada hal yang banyak dan dapat mengakibatkan permusuhan dan dendam di antara pemain. Sikit boleh jadi bertambah, tambah, 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 tambah. Ini judi. Ha. Selain itu, keadaan ini akan mencegah dirinya daripada mengingati Allah. Pasal dah mula lalai. Dan menunaikan solat seperti mana satu orang yang meminum arak, maka dia sudah hilang kewarasannya, hilang ingatannya. Kemudian dia pun pergilah buat benda-benda ni. Maka ini tanda satu permainan itu haram. Okey. Baik. Kita main satu benda, kemudian dia bertambah, 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 bertambah dan bertambah. Dan rupanya bertambah banyak itu nanti menyebabkan kita bergaduh antara satu sama lain, bermusuh antara satu sama lain. Dan bahkan ada permainan yang menyebabkan kita mula lupa kepada Allah. Masuk waktu pun kita buat tak tahu dan sebagainya. Baik, itu tanda permainan yang haram. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Tak ada dosa bagi orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh kerana memakan makanan yang telah mereka makan dahulu apabila mereka bertakwa serta beriman. Dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Soalan. Apa kaitannya makanan dan minuman untuk mencapai kedudukan ihsan iaitu kedudukan yang paling tinggi? Apa kaitan makan minum? Baik. Ini menunjukkan bahawa penjagaan jiwa orang bertakwa dan ketinggian martabat. Sesungguhnya Allah telah memberitahu syaratnya secara umum iaitu galakan supaya mengingati apa yang dimakan secara khususnya. Sebab itu ingat makan minum ini adalah salah satu daripada jalan untuk menuju ketinggian. Tujuannya bila kita makan, minum, ini menyebabkan kita berhati-hati dalam memilih makanan dan juga minuman. Dipastikan halal lagi baik. Selain itu juga untuk mencapai kedudukan ihsan, iaitu kedudukan yang baik itu adalah cara dengan menjaga hal ini. Ini menjaga makan dan juga minum satu orang. Ya. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Tak ada dosa bagi orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh kerana memakan makanan yang telah mereka makan dahulu apabila mereka bertakwa dan beriman. Dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Baik. Soalan. Apakah yang menunjukkan kelebihan orang yang berbuat kebaikan dalam konteks ayat ini? Apa kelebihannya? Kemudian mereka bertakwa dan berbuat kebajikan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini kelebihan. Siapa lagi? Kita kalau mak ayah suka. Orang-orang yang dia suka kat dia ni. Kita akan rasa, oh, Allah suka. Ha. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Maka ini menunjukkan orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan itu lebih baik daripada orang mukmin yang bertakwa. Sebab itu, kita bercegah daripada keburukan dan dalam masa yang sama kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Baik. Ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Soalan. Apakah faedah menyebut perkataan al-ghaib dalam ayat yang mulia ini? Kenapa nak kata liya'lamallahu man yakhafu? Cukuplah. Allah nak kata supaya aku tahu siapa yang takut kepada aku. Tapi tak. Bil ghaib ada tambahan dengan perkataan kenapa bil ghaib. Baik, antara faedah bil ghaib, al-ghaib ini dengan makna tidak dapat dilihat. Ya, ini lawan bagi hadir dan juga lawan bagi melihat. Allah kan maha melihat. Baik.
Maka faedah disebutkan hal ini memberi pujian kepada mereka yang takut kepada Allah dan memuji ke atas kebenaran keimanan mereka dan memberikan cahaya dalam penglihatan mereka. Melihat jalan yang benar. Sesungguhnya mereka ini takut kepada Allah walaupun mereka tidak dapat melihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah, nikmat yang Allah berikan dan ganjaran yang digunakan padanya. Akan tapi mereka tetap yakin dengan perkara tersebut dengan bukti yang benar. Sebab itu bil ghaib. Kataan al-ghaib. Ini keyakinan orang yang mereka tak ada depan mata. Ha, tapi dia yakin al-ghaib. Ya? Tapi kena ada ilmu lah. Al-ghaib tanpa ilmu itu takut jadi kurafat. Hmm? Baik, yang ketujuh. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Soalan, apakah perbezaan di antara takut kepada Allah yang tidak dapat dilihat dengan takut di hadapan manusia? Ada beza. Orang yang takut kepada Allah maka dia dapat pahala. Tapi ada orang yang menampakkan rasa takut kepada khalayak umum. Maka boleh terjadi takutnya itu kerana apa? Kerana dia takut kepada manusia, maka tidaklah dia akan mendapat pahala daripada takutnya itu kerana dia hanya takut kepada manusia, bukan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka selesai itu halaman 123. Kita lanjutkan halaman 124 insya-Allah. Halaman 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي ولا القلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون Sadaqallahul Azim. Baik. Jadi secara ringkasnya halaman ini iaitu halaman 124. Baik, untuk halaman 124 secara ringkasnya. Untuk kita perhatikan halaman ini iaitu
Bermula daripada ayat 93 sampailah ayat 103. Ini masih lagi sebenarnya terkait dengan manajemen makanan dan juga harta. Kalau tengok ayat 96 menegaskan boleh nak makan hasil buruan laut, boleh memakan hasil buruan laut dan diharamkan hasil buruan darat selama satu orang itu berihram. Ha, masalah ini kalau kita tengok macam kecil je, kan? Tapi sebenarnya dia menunjukkan tentang erti ketakwaan dan kerinduan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ha. Dan kemudiannya ayat 97 hingga 103 pula menjelaskan beberapa hal yang penting terkait dengan ketaatan kepada sistem Allah. Seperti Allah ciptakan Kaabah untuk menjadi lambang penegasan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, khususnya salat dan juga haji. Demikian pula lah ibadah kurban. Semua itu harus ditaati. Kalau tak, maka satu orang akan dapat azab yang keras daripada Allah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pun menyampaikannya dengan jelas. Maka ringkasan yang lain, halaman ini juga menyebutkan tentang sistem yang buruk itu takkan sama dengan sistem yang baik, iaitu sistem Allah. Maka jangan sampai kita orang mukmin ni tergoda kepada hal yang buruk. Pasal bila melihat, ramai je orang yang buat, majoriti pula yang buat, maka itu betul lah. Tak. Takwa kepada Allah adalah benteng yang melindungi kita daripada perbuatan buruk. Sebab itu Allah ingatkan kaum mukmin agar tidak banyak bertanya di luar Al-Quran kerana Al-Quran sudah sempurna diturunkan. Tak banyak songeh kat luar sana. Quran sudah sempurna. Sebab itu perhatikan betul-betul Al-Quran. Allah tidak akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang degil. Maka janganlah kita jadi seperti Ahlul Kitab. Dia ni banyak tanya pasal wahyu. Dan akhirnya, diorang tanya-tanya-tanya itu, akhirnya mereka menjadi kafir. Maka tinggallah kepercayaan terkait binatang ternak seperti bahira, sa'ibah, wasila dan hal-hal yang terkait dengan itu kerana akan menyebabkan kebohongan dan kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. So itu ringkas, ya. Adapun kita kembali, kenapa besar sangat ni? Sekejap, ya. Baik. Ha. Kita lihat sama-sama daripada ayat 96. Saya minta maaf, saya perut tak berapa nak selesa. Saya masih lagi duk continue makan ubat. Dia kadang-kadang bila dia dah rasa tak selesa tu dia akan ambil masa lama juga. Siang tadi pun jumpa doktor. Saya pun pening juga. Dan bila jumpa doktor ada macam-macam pandangan. Allah Ta'ala alam. Baik. Tengok halaman 96. Halaman 124 ini. Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang didapati dari laut sebagai bekalan bagi kamu untuk dinikmati kelazatannya dan juga bagi orang-orang yang dalam pelayaran. Tapi diharamkan atas kamu memburu binatang buruan darat selama kamu sedang berihram. Sebab itu bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dihimpunkan. Kalau dulu guna jalan laut, lama dah kena pakai ihram. So darat tak boleh lagi nak berburu. Allah jadikan Kaabah rumah yang mulia itu sebagai tempat tumpuan manusia. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman linnas. Sebagai tempat tumpuan manusia. Tujuannya apa? Tak lain tak bukan agar manusia beribadah dan juga melaksanakan hal-hal hidup di sana. Demikian juga bulan-bulan yang mulia dan binatang-binatang kurban dan juga kalung-kalung binatang kurban. Yang demikian itu supaya kamu ketahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi
dan bahawa sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan setiap sesuatu, itu semua dalam pengetahuan Allah. Wa anna Allah bikulli syai'in alim. Ketahuilah oleh kamu bahawasanya Allah Maha berat seksanya orang yang derhaka, orang yang kafir. Adapun Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani bagi orang yang mengikut dan juga mentaatinya. Ya. Ayat 99, tidak adalah kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah selain daripada menyampaikan perintah-perintah Allah saja. That is khalas. Tujuannya adalah untuk menyampaikan saja. Kerana Allah sentiasa mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ayat 100, katakanlah wahai Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hati kamu. Selalu kan kita terpedaya dengan yang yang banyak. Sebab itu kena takwa kepada Allah, jadi orang yang berakal. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanyakan kepada Nabi perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Nak tanya boleh, tapi jangan tanya perkara yang nanti akan menyebabkan kamu makin susah. Dan jika kamu bertanya mengenainya ketika diturunkan Al-Quran, tentulah akan diterangkan kepada kamu, Allah memaafkan kamu dari kesalahan bertanyakan perkara-perkara itu yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Sesungguhnya perkara-perkara yang serupa itu pernah ditanyakan kepada Nabi mereka oleh satu kaum dahulu sebelum kamu, kemudian mereka menjadi kafir dengan sebab pertanyaan itu kerana setelah diterangkan, mereka tidak menerimanya. Allah tidak sekali-kali mensyariatkan bahirah, tidak juga sa'ibah dan tidak juga wasilah dan tidak juga ham. Akan tetapi orang kafir sentiasa mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikirannya. Ini keadaan orang yang kafir. Baik, kita baca sepintas lalu itu dan kita memahaminya juga secara ringkas dan ringkasan kefahaman pun telah kita nyatakan sebentar tadi dan kita tutup dengan persoalan-persoalan ini. Yang pertamanya adalah i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahawa Allah Maha berat siksaannya dan sesungguhnya Allah juga Maha Pengampun dan juga penyayang. Soalan, ayat ini mewarisi dalam diri manusia sifat ketakutan dan pengharapan. Dan manusia ini ada al-khawf wal-raja. Maka dijadikan rahmat sifat baginya dan disebutkan nama-namanya yang baik, ini Asma'ullahul Husna. Azab, maka kedua dan juga balasan buruk dijadikan keduanya kesan daripada pelakuannya dan dua perbuatan ini tidak disebut di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ha. Maka kita ni manusia ada al-khawf wal-raja. Sebab itu ayat-ayat ini memberikan kita satu supaya berhati-hati, yang keduanya supaya kita berharap. Ya'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Soalan, apakah faedah yang akan diperolehi jika kita tahu bahawa Allah itu Maha Pemberi siksaan yang pedih dan Allah juga Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ha. Apa faedah? Baik, dijadikan kedua ilmu ini dalam hati kamu dengan keyakinan dan kepastian. Kamu tahu bahawa Allah akan bagi siksaan yang berat kepada mereka yang ingkar dunia dan juga akhirat. Dalam masa yang sama juga Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada sesiapa yang bertaubat dan taat kepada Allah. Maka inilah merupakan buah untuk supaya kita ada rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama kita juga sentiasa mengharapkan keampunan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini faedahnya disebutkan tentang baik dan juga buruk yang di sana. Ha. Baik, adapun soalan yang ketiga, ma'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Kewajipan Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan dan Allah tahu apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Soalan, tentukan tugas penyampai dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas penyampai dakwah? Ha, tugas penyampai dakwah ni apa sebenarnya? Ma'al rasul illal balagh. Maka sebab itu ayat ini menjelaskan tentang kewajipan Rasul itu tak lain tak bukan hanyalah menyampaikan sahaja, bagi petunjuk sahaja. Uh, ada pun memberi petunjuk, memberikan taufik, memberikan pahala, itu bukan tugas para Rasul.
Akan tetapi tugas para rasul hanyalah menyampaikan semata-mata. Maka itu je tugas. Kita pun sebagai da'i, tugas kita menyampaikan saja. Kita tidak adalah hak untuk menghukum, memberi pahala dan sebagainya. Baik. Soalan yang keempat, qul la yastawil khabisu wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah dan orang-orang yang berakal agar kamu mendapat keberuntungan. Soalan, jelaskan mengapakah tidak sama yang baik dan yang buruk. Kenapa? Memang baik buruk tak sama dalam segala hal. Begitu juga tak sama daripada sudut infak yang baik yang buruk, kedudukan yang baik yang buruk, tujuan yang nak dituju, tuju yang baik yang buruk. Hal ini kerana yang baik dia akan mengambil jalan ke syurga. Manakala pergi ke arah yang buruk itu akan mengambil jalan ke neraka. Maka yang baik akan dimasukkan ke dalam syurga dan yang buruk itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jelas ya? Betul tak sama yang baik yang buruk? Mana boleh kita samakan? Soalan yang kelima, qul la yastawil khabisu wat tayyib walau a'jabka kasratul khabis fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Baik. Soalan yang keenam. Kelima, orang yang berakal mereka tidak akan terpedaya dengan bilangan yang banyak dalam kalangan orang yang melakukan kebatilan. Jelaskan maksud ayat ini. Ini orang yang berakal. Berapa ramai pun yang buat perkara yang tidak taat, maka orang yang berakal dia tidak akan terlibat. Sebab tu orang yang bermaksiat tidak setanding dengan orang yang taat kepada Allah. Walaupun bilangan orang yang buat maksiat itu ramai sampai kita tertarik kepada mereka. Kerana orang yang taat kepada Allah itulah orang yang beruntung dengan dia dapat pahala di sisi Allah dan juga hari kiamat. Walaupun jumlah mereka itu sedikit. Adapun orang-orang yang buat maksiat ini dia akan rugi walaupun bilangan mereka itu sangat ramai. Maka sebab itu kita sebagai orang beriman jangan terpengaruh dengan banyak ataupun sedikit. Ha. Sebab itu jangan terpengaruh dengan banyaknya orang yang melakukan maksiat kepada Allah sehingga dia mengabaikannya dan tidak menyegerakan seksa kepada mereka. Jangan kita terpengaruh pula, tak ada pun kena apa-apa. Relax je, steady je. Jangan terpengaruh itu. Kerana apa? Sesungguhnya balasan kebaikan itu hanya untuk kepada orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang berakal dia tidak akan terpedaya. Ini cakap tentang bilangan. Maka orang berakal dia tidak bersifat dengan duniawi semata-mata. Baik. Soalan yang keenam. Cuba lagi soalan. Jenuh juga Azan nak menghabiskan. Sebab bila kita sakit perut rupanya, dia memaksa kita menggunakan banyak tenaga untuk tahan sakit perut. Saya sakit perut dia jadi sebu, senak. Dah lama Dia memang macam tu lah. Dia nak hilangkan tu dia lama-lama. Hmm. Sama bila kita mengajar, dia sebenarnya dia akan gunakan banyak tenaga. Nampak macam duduk tak ada apa-apa. Baik. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Soalan, mengapakah Allah tujukan ucapan ini kepada orang yang berakal dan bukannya kepada seluruh manusia? Kenapa? Ulil albab. Kenapa? Baik. Walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun yang buruk itu menarik hatimu, ini kerana yang buruk itu tak berguna sedikit pun bagi pemiliknya, justru nanti akan membahayakan agama dan juga dunianya. Sebab itu fattaqullah ya ulil albab, bertakwalah kepada Allah orang-orang yang berakal. Maka Allah perintahkan orang yang berakal sempurna dan memiliki pandangan yang lurus, Allah mengarahkan perbicaraan ini khusus kepada mereka. Mereka itulah yang diperhatikan dan diharapkan menjadi baik. Kemudian Allah memberitakan bahawa keberuntungan bergantung kepada Allah yang merupakan ketaatan kepada Allah dalam mengerjakan perintah dan larangan Allah. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia beruntung secara keseluruhannya. Siapa yang membuang takwa, maka dia akan rugi dan dia tidak akan beruntung sama sekali. Maka ini keuntungan yang sebenar-benarnya. Yang kita terkesima dengan
benda-benda yang tidak sepatutnya. Dan yang terakhir, qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia yang sebelum ini mereka bertanya hal yang serupa tentang nabi mereka, tapi kemudian mereka tak percaya pun. Ha. Jadi kalau hari ini ada orang yang memberitahu dakwah, bawa tentang sejarah dan sebagainya, tapi masih lagi tak dipercayai, maka ketahuilah itu sudah pun berlaku dulu lagi, ketika mana menyampaikan kepada orang-orang yang degil. Baik, maka di sini kita tengok sa'alaha. Rupanya dalam soalan juga ada dua bentuk penyoal. Sama ada soalan itu dengan tujuan yang baik ataupun soal itu dalam bentuk mengeji. Hal ini kerana mereka menanyakan soalan bukan sebab untuk meminta petunjuk, bahkan sekadar hanya mahu mengejek, menghina dan menunjukkan kedegilan mereka. Qad sa'alaha qaumun, sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu. Mereka ni Allah kata sa'alaha qaumun min qablikum. Mereka ni bertanya, tapi tanya mereka itu dengan tujuan yang buruk dan tujuan yang baik. Sebab itu bertanya itu pun ada tujuan-tujuannya yang tertentu. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira untuk malam ini kita sampai di situ dahulu insya-Allah, iaitu kita menelusuri halaman 123 hingga halaman 124. Walaupun kita tidak menyentuh secara detail, tapi paling tidak saya doakan supaya malam ini kita dapat manfaat daripada apa yang telah kita pelajari bersama-sama, insya-Allah. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uh, kita doakan agar kita dapat terus istiqamah, semua diberikan kesihatan yang baik, dan kita berjumpa lagi di lain masa. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jazakallah khair Ustaz. Fa'anti wa jazakillah khair.